10 dinar ini tidak sama dengan 10 gram. 10 dinar dalam tangan saya ini bentuknya bulat dan dinar koran 4 bigol ini ada motif Islami di belakangnya. Untuk pengetahuan anda, beratnya adalah 42.5 gram. Ini adalah 10 gram, bentuknya segi 4. Dan untuk 10 gram keluaran 4 bigol ada dua design, iaitu bunga emas dan taifu. Kalau dikirakan 10 dinar ini 4 kali ganda lebih besar dan berat daripada 10 gram. Harga 10 dinar pada hari ini adalah sekitar lebih RM25,000. Apa yang kita boleh buat dengan dinar dan gold bar ini? 2 keping 10 dinar cukup untuk majlis perkahwinan yang sederhana. 2 keping 10 dinar ini cukup untuk anda jadikan sebagai deposit bagi rumah yang berharga sekitar RM500,000. 10 gram nilainya lebih kurang RM6,000. Bagus untuk kita simpan emas fizikal yang tidak begitu besar, supaya mudah untuk kita jual sikit-sikit bila tiba masanya untuk kita gunakan hasil tabungan emas. Tapi apa yang paling penting adalah untuk anda mempunyai tujuan simpanan emas. Simpanan emas di Papi Gold melalui akaun Gap sangatlah mudah, di mana anda boleh menyimpan secara gram-gram emas, tidak dikenakan simpanan dan tiada komitmen. Anda hanya perlu konsisten menyimpan sehingga capai tujuan anda. Bagi yang belum memiliki akaun emas Gap atau ingin membuka akaun bersama pasangan dan anak-anak anda, boleh klik di bio saya atau PM saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.